Beribu tahun dahulu, di pesisir barat Semenanjung, wujud sebuah kota purba yang kini hilang ditelan masa. Hanya bayang-bayangnya tinggal dalam hikayat lama tentang kerajaan yang megah, tetapi lenyap tanpa jejak. Inilah kisah Gangga Negara, kerajaan yang dibisikkan oleh masa silam. Gangga Negara dipercayai terletak di pedalaman beruas, tersembunyi di antara bukit berkabus dan hutan purba yang memayungi lembahnya. Bukan kerajaan pesisir, kota ini terlindung jauh dari pantai, dibentuk oleh sungai kecil, lembah yang dalam dan muka bumi yang menjadikannya sukar ditemui, namun strategik pada zamannya. Menurut legenda, Gangga Negara diasaskan oleh seorang tokoh purba bernama Raja Ganjil Sarjuna, pemerintah yang dikatakan membuka kota di pedalaman beruas dan membina pusat kuasa yang tersembunyi di balik bukit berkabus. Dalam tradisi Melayu, nama Sarjuna sering disebut sebagai Raja Terawal yang meletakkan asas pemerintahan, sangat mirip dengan kisah raja-raja purba yang tercatat dalam beberapa salinan Sulalatus Salatin. Hikayat setempat kemudian mengangkat Raja Gangga Shah Johan sebagai pemerintah agung yang membawa kemakmuran kepada kota ini. Diikuti pula oleh tokoh seperti Raja Gangga Shah Jayaan serta Raja Sakranta yang digambarkan sebagai raja terakhir dalam salasilah legenda. Walaupun nama-nama ini tidak dicatat dalam rekod asing, kewujudan mereka hidup dalam ingatan masyarakat beruas. Artifak yang ditemui, senjata besi, tembikar halus dan serpihan bangunan membayangkan masyarakat Gangga Negara sebagai masyarakat yang teratur, mahir dan berbudaya. Mereka mengurus kota berpagar kayu dan batu, membina balai-balai tinggi, menjalankan ritual, serta hidup dalam jaringan komuniti yang kukuh. Di sinilah sejarah dan legenda bertemu, membentuk kisah sebuah kerajaan purba yang megah tetapi dipelihara dalam kabus misteri zaman. Pada awal abad ke-11, Gangga Negara berdepan ancaman besar apabila armada Raja Rajendra Chola melancarkan kempen penaklukan ke barat Semenanjung pada tahun 1025 Masihi. Walaupun nama Gangga Negara tidak dinyatakan secara langsung, bukti arkeologi di beruas menunjukkan kesan kemusnahan yang selari dengan serangan tersebut. Kota pedalaman yang selama ini terlindung oleh bukit dan hutan mula runtuh. Menara tinjau diselubungi asap, dinding kota terbakar, dan penduduk melarikan diri dari hantaman peperangan. Selepas serangan itu, Gangga Negara hilang daripada sejarah, lenyap tanpa catatan, meninggalkan hanya serpihan tembok dan kisah-kisah yang berbisik tentang kejatuhan sebuah kerajaan purba. Daripada sebuah kota yang megah di pedalaman, Gangga Negara kini tinggal sebagai bayang dalam sejarah. Namun melalui artifak, hikayat dan tapak yang masih wujud di beruas, kita mengetahui bahawa sebuah kerajaan purba pernah berdiri gagah di sini. Kisahnya mungkin hilang, tetapi warisannya terus hidup, menunggu untuk dibongkar oleh generasi seterusnya.